penduduk di negara syurga tidak akan mendengar perkataan kosong dan perkataan dosa. Sembang kosong, sembang dosa. Ayat kosong, ayat dosa. Kalam kosong, kalam dosa. Tak ada dalam syurga. Ini ciri ahli syurga. Apabila dia hidup di atas muka bumi Allah, mulutnya tak bercakap kosong, mulutnya tidak mengumpat orang, mulutnya tidak mencerca dan menghina orang. Illa qilan salaman salama. Allah Ta'ala kata, mulut ahli syurga ni semua cakap benda-benda baik saja. Maka bakal ahli syurga, mulutnya selalu keluar benda baik saja. Kita ada dalam masjid ni yang mendengar di luar sana, tuan-tuan sekalian, cuba muhasabah tengok. Banyak ada kata ke orang, banyak ada sebut aib orang, banyak ada hina orang. Orang tu susah, orang tu miskin, orang tu bodoh. Banyak tak kita hina orang? Mulut kita hari-hari.